Kita masuk masjid niat iktikaf, kena berhenti dulu ke atau masa berjalan boleh dia iktikaf? Boleh berjalan, boleh merapak, boleh berlari, boleh geluling, tak ada masalah. Mu masuk saja badanmu dalam masjid, sah dah niat iktikaf. Dalam hati aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Sama ada berdiri, berhenti, atau berjalan, atau berlari, atau melompat. Cuma nak keluar pada khilaf ulama', sebaiknya jangan kita tidak berhenti. Eloknya kita berhenti sekejap, sekurang-kurangnya sekejap. Sah, kata setengah ulama', kita masuk daripada pintu kanan sambil berjalan, tak berhenti. Niat iktikaf, terus keluar daripada pintu belah kiri. Ada ulama' kata sah. Tapi ada yang kata tidak sah. Sekurang-kurang kena berhenti sekejap, senapah. Jadi kita nak keluar pada khilaf, supaya ibadat kita itu tidak dipertikaikan, berhentilah sekejap, niat iktikaf. Okey?